Ini rupanya strategi China lingkupkan jenama kereta Eropah dan juga Jepun. Bila orang dengar kereta China ni, terus kita fikir cepat rosak lah, spare part susah, resale value pun jatuh. Tapi sekarang BYD, Geely, Chery, semua ni tengah conquer market. Dalam masa setahun ni, jualan kereta China mencanak naik. Sekarang, lebih 20% kereta baru di dunia ni datang dari China. Sebenarnya apa strategi mereka? Yang pertama, diorang ni ubah behavior pelanggan. Mereka tak lawan direct dengan Honda, Toyota dalam game ICE, iaitu enjin petrol. So, China cipta game baru. Apa game dia? EV. BYD start awal, dia orang bagi spek tinggi, harga pula mampu milik. Tag ni untuk semua orang, bukan untuk orang kaya-kaya je. Mereka masuk pasaran guna partnership pintar. Bila dengan partnership ni, servis mudah capai dan info senang orang dapat. Mereka tak tunggu market suka, mereka ubah cara market berfikir. Sama macam bisnes kita, kalau kita asyik ikut je cara lama, buat apa yang semua orang dah buat, memang susah lah nak menang. Nak grow besar, ubah perception. Buat benda yang pelanggan betul-betul hargai, bukan yang kita show sendiri. Bila pelanggan rasa ini memang untuk aku, barulah bisnes kita boleh menang. Nak tahu case study dan tips-tips marketing terkini? Follow kami di Senhit Digital.